Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari, hari ini saya ingin bercakap mengenai uh, corruption dan juga penyalahgunaan kuasa. Saya sebagai jurulatih kanan sudah banyak kali mengendalikan ceramah dan juga kursus mengenai anti corruption dan juga penyalahgunaan kuasa. Di antara topik yang popular adalah mengenai anti-corruption masterclass. Saya memberi penekanan kepada kegagalan sistem penyebab utama kepada perlakuan rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Dan saya juga dalam latihan dan pembelajaran yang saya kendalikan, saya juga berkongsi dengan peserta bagaimana kita boleh menjalankan satu strategi untuk kita kawal ataupun untuk kita mengurangkan, walaupun kita tidak boleh zero rise, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan perlakuan rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Saudara, mari kita mulakan dengan satu soalan yang paling simple. Kenapa corruption ni masih lagi berlaku? Kenapa corruption dan penyalahgunaan kuasa ni masih lagi berleluasa, malah makin hebat, makin banyak kes-kes ini berlaku di Malaysia. Sedangkan kita mempunyai undang-undang, mempunyai akta, kita mempunyai jabatan audit, jabatan compliance, risiko dan compliance, dan juga kita mengendalikan latihan, penerangan kepada kekangan tentang bahayanya rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Tetapi ianya masih lagi berlaku. Kenapa? Ini di antara kes perlakuan rasuah yang sangat bahaya berlaku di Pusat Pengajian Tinggi Swasta. Dua pensyarat antara ditahan. Jika benda ni betul-betul berlaku, yang satu tragedi kepada sistem pendidikan kita, kerana sepatutnya universiti, sama ada universiti swasta ataupun Institut Pengajian Tinggi Awam, ada tempat untuk kita mengeluarkan graduan-graduan yang berilmu. 4 individu bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah bernilai